Selamat datang ke Sembang Horror. Tajuk video kali ini, Kotak Muzik. Malam itu, jam berdenting tepat 12.30 malam. Kali ini, wataknya bernama Farhan. Dia seorang pemuda yang skeptikal, tidak percaya dengan kisah-kisah seram maupun ritual. Namun, rasa ingin tahu mendorongnya mencuba permainan yang disebut dalam buku lama yang dia temui di perpustakaan universiti. Buku itu menyebut tentang ritual kotak muzik. Katanya, jika seseorang membuka sebuah kotak muzik antik pada jam 12.30 malam dan membiarkan ia bermain hingga habis, roh yang pernah mendengar lagu itu sewaktu hidup akan datang mendekat. Farhan ketawa kecil membaca arahan itu, mengarut katanya. Tapi dia cuba juga. Langkah ritual, duduk di bilik yang gelap, kemudian letakkan kotak muzik di hadapan cermin. Seterusnya nyalakan satu lilin merah. Akhir sekali, buka kotak muzik tepat jam 12. Jangan sekali-kali mematikan lagu sebelum ia tamat. Farhan mendapatkan kotak muzik lama milik neneknya. Kotak itu penuh ukiran bunga dengan kayu sudah berkarat. Bila dibuka, melodi halus dan indah kedengaran, tapi ada nada yang serak seperti tersumbat. Dia duduk di hadapan cermin. Lilin merah menyala perlahan. Bayangan wajahnya samar-samar menari di dalam gelap. Gangguan bermula. Pada awalnya tiada apa. Tapi apabila lagu masuk ke bahagian tengah, cermin berembun. Sebalik embun itu, muncul bayangan seorang wanita berpakaian kebaya putih yang lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia seolah-olah sedang mengikut rentak lagu itu sambil bergerak perlahan. Farhan tersentak. Dia cuba mematikan kotak muzik, tapi ingat pesanan ritual. Jangan berhenti sebelum lagu tamat. Wanita itu semakin jelas. Bahunya bergoyang kecil seakan-akan menari dengan melodi. Bau wangi bunga melur memenuhi bilik. Saat melodi hampir tamat, wanita itu tiba-tiba berhenti menari. Perlahan-lahan dia mendongak. Wajahnya separuh reput. Mata hitamnya kosong. Suaranya bergaung. Kenapa kau mainkan lagu aku? Farhan tidak mampu bergerak. Jantungnya hampir terhenti. Kotak muzik berbunyi klik. Lagu tamat. Tapi roh itu masih belum hilang. Wanita itu keluar dari cermin, menghampiri Farhan, lalu membisik di telinganya. Sekali kau mainkan lagu orang mati, kau terikat sampai giliran kau pula. Tiba-tiba, semua lilin padam. Kotak muzik itu terbakar sendiri, meninggalkan bau daging yang hangus. Farhan menjerit dan
Esok pagi, dia ditemui di biliknya. Matanya terbeliak. Di sisinya, kotak muzik yang sudah menjadi abu. Pengajaran. Rasa ingin tahu yang berlebihan boleh membawa pada. Tidak semua ritual itu permainan, kerana ada yang benar-benar memanggil roh yang tidak sepatutnya diganggu. Ada hal-hal gaib yang seharusnya dihormati, bukan diuji untuk kepuasan hati.